Inilah setelah kita selesai bermalam satu malam di La Hot Spring Besuk La Hot Spring Besuk. Jadinya setelah malam tadi kita dah berenang dalam kolam air panas tu. Jadi pagi ni kita kemas-kemas barang untuk kita nak balik semula lah ke tempat kita. Jadinya tu kalau kita tengok tu tilang angin. Jadi kita guna tilang angin lah. Jadi kalau ikutkan sebenarnya kebiasaan kita mari dengan kereta. Jadi kita bawa toto apa semua, narita apa semualah. Jadi trik kali ni kita mari dengan motor. Jadi dengan motor ni kita terhad lah sikit barang kita boleh bawa. Jadi kita bawa tilang angin. Tilang angin ni pun bukan hok khas untuk camping ni. Tilang angin kita guna yang ada dah. Ada tilang angin ni untuk yang letak dalam kereta tu. Untuk budak-budak tidur tu. Jadi kita guna je lah mana ada. Jadi pakai yang basah pun kita selit dalam tu untuk nak letak dalam ragam motor gitu. Jadi ginilah sebab sedikit perkongsian kita. Bukan kata kita nak menunjuk apa semua. Sekadar perkongsian pengalaman. Kalau set awak ada pengalaman lain, set awak kongsi, kita tengok kita dapat pengalaman. Ni pengalaman kita kongsi dengan set awak pun dapat sekurang-kurangnya merasai pengalaman dan boleh tengoklah suasana di kolam air panas La Hot Spring ni. Jadi kita guna kemah jenis yang mudah pasang, mudah buka lah, mudah buka dan mudah tutup. Kemah ni jadi kita tekan aja. Plastik atas tu dia automatik akan jadi lentur. Jadi lembek gitu, lembek lonla gitu. Jadi kita boleh lipat masuk dalam beg balik. Tu kalau tengok tu kita lipat. Jadi kalau nak buka pun senang je. Kita hanya akak buka, dia automatik jadi terbuka. Lepas kita kena kemas-kemas betul-betul sikit lah. Jadi video yang buka tu sebab kita sampai malam dah. Jadi kita tak buat lah video cara-cara buka kemah tu. Sekejap lah, tak sampai pun 5 minit kan. Tak sampai pun 5 minit dah dapat siapkan masuk dalam beg dia tu. Jadi kemah ni pun terhad lah. Kita mari dengan motor. Jadi kita sakut belakang je. Sakut di seat belakang kemah ni. Pakaian pun tak banyak. Jadi kita mari dengan motor kan. Jadi tak banyak lah barang kita boleh bawanya. Kita hanya bawa yang yang penting-penting je kita bawa. Okey, jadi kita nak keluar dah dari lokasi La Hot Spring ni. Kita sebenarnya daripada Dungung. Jadi kita keluar pagi ni daripada La Hot Spring dan kita beransur-ansur balik ke Dungung lah. Kita kemas-kemas barang dulu. Jadi bila mari kolam air panas ni, jadi kita mari dengan pakaian kering, ada buat balik pakaian basah lah. Sebab kita mandi kolam, kita pakai baju kat seluar kan. Okey.
Jadi inilah kita belanja sikit suasana di kolam air panas ni. Kita belanja sikit luah kawasan dia dan senang lah nak berkemah. Bawa kemah, kita boleh pilih lah mana-mana yang tempat orang tak ada lagi, yang kosong, kita boleh duduk lah. Dan bagi yang nak sewa kemah yang besar, kemah huta panggil kan, kemah huta tu pun boleh sewa dengan pihak pengurusan Lah Hot Spring lah. Dia ada buat sewa tu. Jadi ni jalan kita nak pergi ke tempat letak motor tu. Kebiasaan pagi Jumaat ni ramai lah orang Sapa. Ramai orang Sapa, pengunjung tak kira lah, daripada dalam, daripada luar. Jadi ada semua. Jadi kalau nak ikut kadar yuran masuk ataupun kita panggil cas lah, cas masuk. Dewasa dia cas RM3, kanak-kanak RM2. Lepas tu yang berapa tahun ke bawah tak ingat lah, lupa dah. Berapa tahun ke bawah tu tak dia kena cas lah, tak dia kenakan cas. Dia adalah berapa umur dia tu, kanak-kanak tu berapa. Jadi kita setak barang ni. Jadi nak letak, nak bawa lah dengan motor ni, kena pandai-pandai lah cetak, sebab motor ni pun bukan motor touring, motor daily. Jadi kita nak buat barang motor touring dia ada box, side box, top box, apa semua macam-macam lah. Kalau tengok tu bateri tu kita standby je tu. Sebenarnya kita nak tidur kat lain, kat tempat yang memerlukan lampu lah. Jadi kita standby lampu. Lepas tu kita buat keputusan tak jadi tidur situ. Jadi kita mari tidur kolam Lah Hot Spring ni. Lah Hot Spring ni jadi tak perlu pasang lampu lah sebenarnya. Dia dah terang dah. Lampu dia tu dah memadai dah untuk kita. Jadi lampu ni bateri dengan lampu ni kita bawa sajalah, standby lah sini. Okey, jadi kita dah selesai dah kemas barang tadi. Jadi kita lucurlah keluar. Kita lucur keluar daripada tapak kolam air panas Lah Hot Spring ni. Okey, kalau tengok tu pintu masuk dia lah. Pintu masuk tempat dia kutip cas pun situ lah. Jadi kalau masuk tu nak berhenti situ. Okey, kita sekarang ni kita nak cuba masuk tengok dekat latar kolam deru.
Lata kolam dulu. Kita nak tengok je. Nak tengok dia tak jauh dekat dengan ni. Jadi kalau sebelum masuk kolam air panas tu, kita lalu simpang ke kolam Lata dulu. Lata dulu. Jadi kita keluar tadi tu, kita terus masuk nak tengok. Jadi jarak dia tu daripada Sepal tu 1.4 km. Jadi jauh jugalah. Jadi cuma kita sikit-sikit je lah video ni. Saya tak ada tahu loh. Batu Kasarang pula sini. Okey, ni kita dah sampai ke Lata kolam air deru. Lata kolam air deru dia. Oh, jadi nak masuk kena bayar lah. Masuk bayar dah masuk. Ya dah masuk. Jadi tak boleh kita tak boleh nak tengok. Nak sampai CCTV. Okey, jadi kita dah pun keluar. Jadi kita mari cari kedai, cari makan lah, makan pagi. Di kedai. Ali ada? Ali ada. Dah suar. Nak lauk tak? Kosong. Nasi gulai ikan. Mana pinggan? Paru nasi paru. Ni ikan ke apa? Mana kau ikan kembung? Mana Nasi kakak? paru dah. Mana ikan apa? Mangkuk kecil. Warna kaca. Apa hilang juga kaca. Okey, jadi setakat ni sajalah perkongsian video kita. Okey, thank you.